Hari ni hari apa dek? Hari raya. Kita nak pergi mana ni? Ha? Mana? Jom kita pergi. Naik apa? Naik apa kita? Naik motor. Ni tak ada sini. Tak ikut duduk itu. Oi, besar elok. Oi, elok. Assalamualaikum guys, selamat Hari Raya Aidiladha. Okay, hari ini saya dekat selesai sembahyang tadi. Jadi kami di bawah ni ada beberapa ekor lembu dan seekor kerbau yang akan disembelih dan akan ditumbangkan hari ni lah, insyaAllah. Kat sini saya kat Masjid Pagar Serai. Kalau tengok kat belakang saya, nampak tak? Ada beberapa ekor. Ada seekor je dia rasa gelisah tengah ini. Dia hantu seekor tu. Apa pun kita tengok proses dia hari ni, insyaAllah lah. Semoga dipermudahkan. Untuk Ketua Kumpulan Petugas Lembu 6, Khairul Sofyan, ambilkan ini senarai pada tangan saya, dan juga Petugas Kerbau 3, Fairuz Sida. Dua ni Tolong. Silakan tuan-tuan menghidap ya. Kita bergemak tak dulu? Yang nama 8 Cikgu Nizam. Berlaku kekecohan sedikit saudara. Cikgu Nizam nama 8. Kekecohan berlaku. Tapi dalam keadaan terkawal. Oh, dia jatuh automatik. Masih kekacauan berlaku ni. Apa-apa kita ada orang yang berpengalaman. Jangan risau. Dia cukup bangun. Tidur santai. Oh, tengok ni pula. Oh. Tengok tu. Oh, yang tu dah ditumbangkan. Dia jom sana setelah ditumbang. Ini penonton-penontonnya. Para peserta ada suasana pada hari ini. Okey, yang ni yang telah berjaya ditumbangkan. Telah berlaku pergelutan sebentar tadi. Ramai juga ini yang bantu. Okey, nombor 8 Cikgu Nizam penyembelihnya. Dan tu masih begitu kuat lagi di tenaga tu.
Okey, kita ada 3 orang MC dah. Kita kena ganti orang untuk nombor 4. Mohon kerjasama kepada sukarelawan untuk lagi 2 shot di sini bagi bumi tengah ni. Ni betul ni. Nombor 4. Mohon 3 orang sukarelawan kalau ada di perkhidmatan di perkhidmatan DJ